Setiap hari dekat Jepun mesti ada kereta api yang macam tiba-tiba dia tengah berjalan ni, tiba-tiba mesti stop. Lepas tu jalan, tiba-tiba stop. Tapi sebab apa? Sebab apa kereta api tu stop? Sebab kalau kau nak tahu, ramai gila orang yang terjun dekat landasan kereta api sebab diorang stres dengan hidup diorang. Setiap minggu mesti purata je, mesti ada 20 orang macam tu lah yang akan bunuh diri dekat landasan kereta api. Macam kita tahulah lifestyle diorang kan. Diorang kan macam work life diorang kerja pun memang stres gila. Lepas tu memang hidup diorang huru-hara. Disebabkan itulah ramai orang bunuh diri. Tapi kadang-kadang bukan sebab tu je diorang bunuh diri ke apa. Bukan sebab kerja ke, bukan sebab hidup diorang susah ke apa. Ada sebab lain. Korang nak tahu tak diorang stres sebab apa? Diorang stres sebab lighter je. Sebab apa? Sebab lighter diorang nak petik-petik api lah, nak bagi keluar api. Tapi tak keluar api pun. So diorang petik sampai diorang stres gila, sampai terkena sakit jantung. Lepas tu ada juga orang dekat luar kan, dia macam nak petik lah api kan. Tapi masa tu suasana macam banyak gila angin semua. So dia nak petik api tak keluar pun. Sampailah kepala dia rasa sakit gila, rasa migraine. Sampailah dia terus pengsan. Dan disebabkan itulah wujudlah lighter Yippee ni. Lighter Yippee ni akan membuatkan hidup korang rasa tenang dan korang takkan ada stres lagi. Confirm lah sakit jantung ke migraine semua tak ada. So kalau korang nak tengok semua Yippee punya collection, korang boleh pergi ke profile saya dan korang tekan link tu dan korang punya stres mesti hilang.